pada kali ini. Cikgu nak kamu tengok video dan cikgu akan tanya soalan. Cikgu akan tembak papan ajaib ni dan papan ajaib ni akan keluarkan tajuk yang kita akan belajar ni. Boleh? Boleh ke? Boleh! Dalam kiraan 3, 2, 1. Dekat sikit cikgu, dekat sikit. Go. Nampak tak? Kamu dah duduk dalam sekawan masing-masing kan? Ya. Ni sekawan 1, sekawan 2, sekawan 3, boleh? Okey. Hari ni kita ada misi. Cikgu akan bagi fail misi kepada setiap ketua kumpulan. Cikgu nak ketua kumpulan yang terdepan? Okey. Jaga stop. Go. Siapa yang berjaya selesaikan misi, cikgu akan bagi piala. Start. Okey. 1 piala dan setiap pasukan yang bersemangat, cikgu akan bagi hadiah misteri dalam ni. Boleh? Boleh. Semangat tak? Jadi, untuk kita bina kemah, kita perlu turun ke dewan. Jadi, cikgu nak dalam barisan kumpulan sekawan 3, sekawan 2, sekawan 1. Angkat kerusi.
Okey. Kejap, beratur. Sekawan 2. Okey, sekawan 3. Buat satu barisan. Bagus, buat satu barisan. Okey. Okey. Cikgu nak sekawan 1 duduk belakang kat sini, sekawan 2 belakang dekat belakang, sekawan 3 belakang dekat kanan cikgu. Cikgu kira sampai 3. Dekat sikit pula. 1 2 3. Okey. Kita akan buat apa hari ni? Mendirikan kemah. Untuk mendirikan kemah kita mesti ada kemah. Okey. Ni untuk mendirikan kemah kita mesti ada kemah. Bila dah kemah kita mesti ada peralatan. Bila ambil kemah tu lah. Dan bila dah ada peralatan kita boleh sediakan kemah. Okey. Untuk yang pertama kita mesti kenal peralatan. Cikgu perkenalkan dudukkan sebelah masing-masing. Okey. Ni apa? Pertama kita mesti ada kanvas utama. Yang kedua kita mesti ada yang ketiga kita mesti ada okey. Cikgu dah perkenalkan 3 perkara. Okey. Cikgu nak tahu fungsi ground sheet ni ataupun kanvas utama ni. Apa fungsi dia? Betul. Dekat mana kita letak dia? Okey. Tie sheet? Apa fungsi dia? Betul. Untuk melindungi daripada hujan. Dan yang ketiga tadi yang kita sebut ada apa? Hujan lentur ni apa fungsi dia? Ya betul. Sebagai iya. Jadi dia hujan lentur ni dekat mana? Betul. Dekat tepi ni pasal. Kau semua dah pandai dah. Jadi yang keempat kita mesti ada okey, pancang ni. Okey, pancang ni letak kat mana? Okey, letakkan dulu kan? Kaki kan? Okey, apa fungsi pancang ni? Pandai. Untuk bagi kemah itu stabil dan tidak merah bila diterbangkan angin. Pandai. Ni yang keempat. Yang kelima dan terakhir kita ada bipek untuk bipek untuk bipek untuk panjang. Pandai. Jadi sebelum kita mula membina kemah, kita mesti tahu 5 peralatan. Cikgu ulang balik. Yang pertama apa? Yang ketiga? Yang keempat? Okey. Sekarang kita akan mula membina kemah. Sebelum kita mula dalam kumpulan, sebelum tu cikgu ada buat pertandingan membina kemah yang terpantas dan cepat serta ukur. Jadi untuk bina kemah dengan pantas, ukur dan cepat, kita mesti tahu langkah. Jadi yang pertama cikgu nak kita bekerjasama dulu 3 sekawan ni. Okey, kumpulan sekawan 3 ambil ground sheet, ambil kanvas pertama, bentar dekat sana. Cepat. Okey, buka. Okey, semua dengan ni Untuk buka ni, kita mesti bekerjasama. Pegang nampak penjuru. Tak bekerjasama ni, cikgu akan tolak makan bulan ni. Sekejap lagi. Okey, untuk bentang kemah kita mesti cari kawasan yang lapang dan letak kanvas utama. Okey, sekawan 2 Anun. Sekawan 2 ditugaskan untuk semua kemah. Ni, cikgu akan bagi road mudah
Root kemudian itu dekat kemudian ni, gabungkan. Okey, tantukan bagi satu root panjang. Okey, sekawan 3 bagus. Sekawan 3 akan masukkan. Okey, langkah pertama bentangkan canvas, langkah kedua cantumkan root, langkah ketiga sekawan 3 yang buat, ambil root yang telah dicantumkan, masukkan ke dalam lubang kain canvas utama. Okey, bekerjasama. Okey, untuk masukkan dalam kain canvas utama. Okey, semua dalam sini, buat dalam muda. Buat dalam muda. Untuk masukkan dalam canvas utama, kita perlu masukkan dalam lubang-lubang canvas utama ni. Kita perlu masukkan di setiap penjuru. Okey, sekawan 3 akan masukkan. Seorang tolak, seorang pecah kasut naik atas. Ingat step yang kita ajar nanti kita ada pertanyaan. Okey. Masukkan betul-betul. Yang dekat atas canvas perlu bagi arahan kepada kawan dia. Arahan tolak. Jangan bagi kita buat. Okey. Yang lain tengok Okey, seterusnya dia nak sekawan 3. Sekawan 3 pergi ambil fly sheet. Untuk kita letak atas sekejap lagi. Letak tepi ni. Bekerjasama. Okey, kedudukan root mudah sentuh ni akan jadi sekawan 3. Okey, sekawan 2 pergi ambil root lagi dan panjang. Pegang, ready. Okey, letak tepi tu. Letak tepi, bentar, letak tepi. Okey. Letak sini. Mereka pakai sini, letak situ, lepas tu main sini. Okey, untuk dirikan kemah. Ada 4 orang di setiap penjuru kan? Tidak bisa. Okey, ada 4 orang kan? Seorang perlu masuk dalam, angkat. Dan yang lain masukkan root ni di dalam panjang bangku ni. Okey. Dan kemah boleh didirikan sekarang. Okey, angkat. Okey, perlu bekerja? Tengok. Semua faham kan? Okey. Angkat. Bagus. Masukkan dalam. Okey. Dah boleh. Semua dah masukkan? Okey, kat tengah kita perlu ikan. Okey, tak? Jadi okey. Yang kedua, kita naikkan fly sheet. Untuk naikkan fly sheet, kamu tengok permukaan yang rata, cincin dekat atas, yang kasar-kasar sikit ni dekat bawah. Okey, untuk naikkan fly sheet, kamu ada 4 orang. Okey, semua dekat sini. Okey, untuk naikkan fly sheet, main sini. Okey, sekawan 3 akan naikkan fly sheet. Jadi kamu kena tengok langkah-langkah dia. Sekawan 3, okey, yang pula lain kita tepi sikit. Okey, sekawan 3 akan naikkan fly sheet. Okey, bisa? Dah. Okey, naikkan fly sheet. Cara naikkan, 2 orang akan langkah kemah ni. Dan masukkan dekat situ. Okey, kamu nampak tak ada kesalahan dekat situ? Mana pintu kemah? Kenapa kamu tutup dengan fly sheet? Jadi kamu kena tengok betul-betul. Kain yang pendek akan duduk di bahagian pintu kemah. Okey. Bagus. Kain yang pendek akan duduk di bahagian pintu kemah. Barulah terbuka. Okey. Sekarang kamu dah pandai pasang fly sheet ke atas kan? Okey, sekarang sekawan 2
dalam fly sheet. Masukkan kat tengah ni. Okey, sekarang masukkan kat sini. Masukkan ke dalam. Seorang berbicara ke sana. Okey, bagus. Masukkan dalam ni. Masukkan lagi. Okey, dua. Okey. Juga masuk juga. Fokus, fokus. Tengok jangan boleh lari. Jangan pasang kemah. Okey. Saya pasang. Langkah terakhir apa yang belum letak? Panjang. Pandai. Okey, semua pada dalam kat sini. Pandai je tu. Okey. Okey, tak apa. Okey, macam ni. Okey. Kita dah buat 4 langkah. Yang pertama, kita dah nampak, kita dah bentang canvas. Canvas pertama. Yang kedua, kita dah masukkan root kita dulu. Yang ketiga, kita dah naikkan okey. Yang keempat, kita dah masukkan root ke dalam fly sheet. Dan yang terakhir, yang kelima, kita tak buat apa lagi? Pancang. Okey, sekarang saya nak segawan satu. Masukkan pancang dekat tepi tu. Okey, jom kita tengok cara masukkan pancang. Ini cara masukkan pancang. Kamu kena tarik kemah ni tegak dan masukkan pancang. Okey, letak je. Kat sini. Jadi dia tak masuk dalam tanah. Jadi letak je. Dan kemah kita dah siap. Ini. Okey, sekarang. Okey, sekarang saya guna kita pilih okey, sekiankan. Okey, sekarang saya guna duduk dalam kumpulan masing-masing lagi. Saya bantu. Saya guna kamu. Okey, kita sampai 3 je. 1 2. Okey, sekarang kamu dah faham kan cara pasang kemah? Jadi, kita dah buat amali pemasangan kemah tadi kan? Siapa yang tak faham angkat tangan? Okey, kita ada 5 perkara. Yang pertama, kita perlu rancangkan kemah utama. Yang kedua, kita perlu masukkan root. Yes, betul. Masukkan root mudah lentur. Yang ketiga, kita perlu naikkan sheet. Yang keempat, kita perlu yang kelima, kita perlu masukkan pancang. Bagus. Sekarang, pada kedua kumpulan, angkat misi kamu. Sekarang, saya guna kamu buka misi di dalam kumpulan. Cepat, buka je. Buka, tunjuk kat kawan kamu. Buka. Okey, semua dah buka misi kan? Jadi, sekarang ni, misi kamu adalah memasak pendidikan. Okey. Jadi semua pada depan. Saya guna ketua kumpulan. Kawat. Okey. Duduk. Okey. Ketua kumpulan, cikgu panggil. Kamu perlu datang depan. Terima amanah daripada cikgu. Okey. Kumpulan sekawan 1. Skot. Okey, sekawan pertama. Itu akan bagi satu kemah dalam kumpulan. Okey. Sekawan 2. Okey. Buat. Okey. Sekawan 2 dia akan bagi satu kemah. Jadi pilih saya. Datang depan, sebut pun. Buat. Okey, sekawan 3. Sedia untuk menerima depan. Okey, bagus. Okey, duduk dalam kumpulan. Okey, sekarang cikgu akan gunakan melantik ini. Cikgu akan set masa selama 10 minit. Cikgu nak tengok kumpulan mana. Cikgu dah ajar kan, cara pasang kemah kan. Cikgu akan buat pertandingan dan
Okey. Susun bahan-bahan. Cek dulu peralatan. Okey, cek dulu peralatan. Okey. Okey, cek dulu peralatan. Jom kita. Ada lupa tadi. Ni. Tekan juga ni. Aku lagi kerja tu. Lupa dah tu. Okey. Betul-betul. Masa tinggal 9 minit lagi. Kumpulan terpantas, kumpulan paling cepat, paling luas dan cukup. Cikgu akan umumkan sebagai pemenang. Okey, jadi kita tengok kegemaran juga. Adi, apa ke sana baru kumpulan sekawan 3 dah nak siap dah. Sekawan 1 dan sekawan 2 masih masukkan root. Teruskan. Cikgu akan bagi tahu masa. Sekarang tinggal 7 minit lagi. Cikgu nak tengok kerjasama dalam kumpulan. Tak ada rezeki. Dekat-dekat. Tangan bagi tangan. Okey, kumpulan sekawan 3 dah naikkan, sekawan 1 dah naikkan. Cepat. Masa ada lagi. Okey. Teruskan. Ni tak masukkan boleh macam nampak. Okey. Masukkan semua dulu baru ikat. Ataupun ikat juga sebelum naikkan. Masuk. Kumpulan ni dia tak naik lagi ni. Kenapa ni? Okey, mungkin dia ada atur strategi kita tak tahu. Jadi teruskan. Good. Okey, jadi kita akan jalan naikkan perayaan. Satu, dua, tiga, okey, buka kamera. Mari kita siap. Okey, tolong masuk dalam kan, jangan cakap. Okey. Okey. Teruskan. Buka pintu kemah dulu baru siap. Okey, cikgu nak dalam kiraan 3, 2, 1, semua berkumpul dekat cikgu buat ladang kuda. Okey, apa yang tak siap tinggal dulu. Kita dah ada pemenang. Okey, tak apa. Buat ladang kuda. Buat ladang kuda. Dia cakap buat ladang kuda.
Okey. Kita dah ada pemenang. Pemenangnya adalah kumpulan Sekawan 3. Beri tepuk tangan dekat Sekawan 3. Okey. Cikgu nak tanya kamu. Hari ni kita saja mendirikan kemah kan? Okey. Apakah 5 komponen utama kemah? Membentangkan kompas utama. Okey, yang kedua Lisa. Flysheet. Canvas utama flysheet. Yang ketiga apa bahan dia? Drum pun ada tu. Yang keempat Macam. Yang kelima bag. Okey, bagus. Jadi macam yang dia cantikkan, mereka akan jemput kumpulan yang benar dulu. Okey, hoi. Buat Sekawan 3. Jadi 5 piala. Okey. Kita akan bagi, okey. Silakan semua semangat. Kita akan bagi semua medal. Okey. Semua medal. Okey. Disebabkan semua antara kamu bekerjasama dengan kumpulan. Okey. Menang. Okey, semua dah dapat kan? Okey. Sekarang ni aku nak. Okey, stop. Buat satu barisan di depan cikgu ni. Buat satu barisan. Okey. Kita nak ambil gambar ni. Jadi sebabkan kamu bersemangat, cikgu bagi kamu seorang satu medal. Yang kumpulan juara. Cikgu bagi apa? Kumpulan juara angkat piala. Ya, cikgu bagi piala. Jadi okey, bagus. Jadi kau semua, hari ni kita dah belajar mendirikan kemah. Kita ada berapa